Di ufuk barat Selangor, di daerah yang tenang dan penuh warisan, terletaknya sebuah institusi ilmu yang unggul. Inilah Sekolah Agama Menengah Parit Baru, Sabak Bernam. Lambang kecemerlangan pendidikan berteraskan agama, sahsiah dan kecemerlangan holistik. Di sinilah lahirnya generasi Rabbani yang dididik dengan ilmu, dibentuk dengan akhlak dan diasuh dengan kasih sayang. Sejak penubuhannya, SAM Parit Baru sentiasa menjadi nadi pendidikan agama di daerah Sabak Bernam. Menerapkan pendidikan yang bersepadu antara ilmu duniawi dan ukhrawi, sekolah ini terus melangkah maju membentuk generasi berakhlak, berdaya saing dan berwawasan. Kejayaan Sekolah Agama Menengah Parit Baru tidak dapat dipisahkan daripada dedikasi guru-guru yang berwibawa dan komited. Dengan pendekatan pengajaran yang berkesan, guru-guru di sini sentiasa berusaha membina potensi murid secara holistik. Dalam peperiksaan Sijil Menengah Agama SMA dan Sijil Pelajaran Malaysia SPM, pelajar-pelajar SAM Parit Baru mencatat pencapaian membanggakan dengan peningkatan dari tahun ke tahun menjadi bukti kesungguhan semua pihak dalam mengejar kecemerlangan. Dengan tunjang tarbiyah dan penghayatan nilai Islam, sahsiah pelajar dibina bukan hanya di atas ilmu tetapi juga takwa. SAM Parit Baru bukan sekadar sekolah, ia adalah taman ilmu, ladang amal dan pelantar menuju redha Allah. Di sinilah nilai dipupuk, potensi dibina dan akhlak ditanam. Dengan slogan SAM PB Hayya Bina, melahirkan generasi mutadayyin menuju mardatillah, sekolah ini komited melahirkan anak bangsa yang bukan sahaja cemerlang di dunia, malah bersedia menuju akhirat. SAM Parit Baru juga mencipta nama dalam dunia inovasi, STEM dan digital. Usaha yang dilakukan oleh pihak sekolah bagi merealisasikan murid fasih digital dan bijak berinovasi dapat dibuktikan apabila pasukan inovasi sekolah berjaya meraih pingat emas di peringkat negeri dan kebangsaan. Satu bukti ketajaman minda dan semangat cipta daya yang diasah sejak bangku sekolah. Sukan membentuk semangat berpasukan dan daya saing. SAM Parit Baru tidak ketinggalan dalam membina legasi sukan yang membanggakan. Semangat kesukanan ini menjadi bukti bahawa pelajar SAM Parit Baru bukan sahaja cemerlang di bilik darjah tetapi juga di gelanggang. Di sebalik setiap kejayaan sekolah, berdirinya barisan ibu bapa yang menyokong tanpa jemu. PIBG SAM Parit Baru sentiasa berganding bahu dengan pihak sekolah dalam usaha menaik taraf kemudahan, menyokong program pendidikan dan memperkasakan kebajikan pelajar. Menjengah ke masa hadapan, kami meletakkan harapan yang tinggi agar Sekolah Agama Menengah Parit Baru terus maju dan berkembang sebagai sebuah institusi pendidikan agama yang unggul. Semoga usaha berterusan daripada pihak sekolah, guru-guru, PIBG dan komuniti setempat akan membuka lebih banyak ruang bagi peningkatan infrastruktur yang moden dan selesa.